Anggota Majlis Politik Tertinggi Ansarullah Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi, memberikan respons terhadap keputusan Amerika untuk meletakkan pergerakan Ansarullah dalam senarai hitamnya pada hari Khamis, dengan menegaskan bahawa keutamaan Yaman kini adalah menghantar bekalan penting ke wilayah Palestin yang dikepung. Beliau menekankan bahawa keutamaan ini lebih penting daripada keputusan anti-Yaman Washington yang tidak mempunyai keabsahan. Respons Al-Houthi ini datang 2 hari selepas Setiausaha Negara Amerika, Marco Rubio, mengumumkan bahawa Washington telah meletakkan semula pergerakan Revolusi Ansarullah Yaman dalam senarai hitam. Pegawai kanan Ansarullah itu menegaskan, menyekat bantuan ke Gaza dan melemahkan perjanjian damai adalah keganasan Amerika, manakala sokongan Yaman kepada Gaza melalui operasi maritim adalah tindakan yang sah. Presiden Amerika, Donald Trump, 3 hari selepas memegang jawatan di Rumah Putih pada Januari telah berjanji untuk mengambil tindakan terhadap pergerakan penentangan Yaman. Terdahulu, Biro Politik Pergerakan Ansarullah Yaman, sambil menegaskan hak rakyat Palestin untuk menentang penjajah, telah mengumumkan bahawa Angkatan Bersenjata Yaman bersedia untuk menyambung semula operasi bagi menghadapi jenayah Zionis, sambil menggesa negara-negara Arab mengambil langkah serius untuk memecahkan sekatan ke atas Gaza dan menyokong rakyat Palestin. Selain itu, pada hari Rabu, Jabatan Perbendaharaan Amerika mengenakan sekatan terhadap 7 pemimpin Ansarullah, dengan mendakwa bahawa mereka telah menyeludup barang ketenteraan dan sistem senjata ke kawasan yang dikawal oleh Houthi di Yaman serta merundingkan pembelian senjata Houthi dari Rusia. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap operasi ketenteraan tentera Yaman ke atas wilayah yang diduduki Israel, kapal perang tentera laut Amerika, dan kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden sejak November 2023, yang dilancarkan sebagai sokongan terhadap rakyat Palestin yang dibunuh dalam pembantaian Israel di Gaza.